Assalamualaikum tuan-tuan. Alhamdulillah bertemu lagi kita di Unggas Farm Kraton Channel. Okey. Hari ni saya berada di kampung di Kuala Rompin. Sambil-sambil ziarah mak saya di kampung. Saya tengok sekali lah ayam-ayam yang diternak di kampung ni. Ni ayam dah bercampur sebenarnya. Macam-macam baka ada ni. Daripada baka Lohman Brown pun ada, daripada baka ayam kampung kacuk pun ada, daripada ayam kampung asli pun ada. Ada sebiji telur. Okey, jom kita tengok. Ayam botak pun ada. Tapi bulu-bulu Lohman Brown. Tengok. Ni semua hasil tak semualah, hampir 80% daripada ayam ni saya tetaskan menggunakan inkubator lah. Kalau tuan-tuan ada tengok video saya yang lepas, ada yang saya bawa daripada Kraton ke Rompin ni lah. Inilah dia, di antaranya dah besar lah, dah boleh jual ni. Kalau sekiranya tuan-tuan perempuan tinggal berhampiran Kuala Rompin, kalau nak makan ayam kampung kacuk, bolehlah ya, komen-komen, nanti saya boleh bagi nombor telefon lah sekiranya berminat. Ayam-ayam ni kiranya pra bebas. Maksudnya pra bebas ni kita akan lepaskan dia setiap petang lah, untuk dia makan makanan yang berada di luar. Kalau pagi ni memang kita bagi makan dedak dulu. Nanti lepas asar nanti kita akan lepaskan lah, dia bebas makan rumput, makan ulat-ulat, serangga dan sebagainya. Kira pra organik lah. Macam tu lah, lebih kurang. Dia taklah kurung sepenuhnya. Petang-petang kita lepaskan. Okey, ni ada 2 ekor ni, nak sembelih ni. Ni ayam daging ni. Ayam daging ni orang bagi ni. Pun ternak sendiri juga ni. Tu seekor lagi baka Lohman Brown tu. Tu pun nak sembelih tu. Buat lauk. Okeylah tuan-tuan, setakat ni sajalah perkongsian kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.